Jadi korang yang ada masalah macam korang selalu tak dekat rumah kan, ataupun korang pergi kerja pagi balik malam, and then kucing korang dekat rumah, korang tak ada masa nak bagi makan kan. So macam aku ada cat feeder dengan water fountain yang sangat memudahkan kerja aku. Jadi aku cari satu solution lah. Satu solution aku cari satu cat feeder yang sangat mudah pakai. Lepas tu boleh hold quantity makanan yang lebih banyak. Kebo ni sangat membantu aku. Walaupun aku ada 2 kucing, ni salah satu kucing aku lah. Nampak tak? Beli lagi satu cat fountain, water fountain. So cat water fountain ni bantu sebabkan dia punya capacity yang banyak. Lepas tu aku tak perlu isi dalam masa yang terdekat. So mungkin dalam seminggu sekali aku refill. Tu Pet Zoro. And then dia connect terus dekat aku punya feeder. Dan aku just tekan. So dia boleh tunjuk lah berapa banyak aku nak standby, milk pukul berapa aku boleh setting, pukul berapa dia nak keluar. Lepas tu berapa scoop, contoh kalau aku tekan 3 scoop sekarang and feed. So kalau korang boleh tengok dia akan keluar. Nampak tak? Kucing aku dah standby lah. Kat mana korang boleh dapatkan? Korang boleh pergi dekat beg kuning yang aku dah sediakan dekat bawah ni. Okay, itu saja. Bye bye.